Assalamualaikum. Okey, hari ini saya akan perkenalkan tutorial berkenaan bagaimana untuk submit website ke Google. Satu website apabila kita siap bina atau buat oleh admin ataupun sesiapa saja yang terlantik, kita perlu masukkan untuk mempercepatkan proses tersebut untuk dimasukkan ke dalam Google. Kita perlu submit link website tersebut kepada Google lah. Okey, firstly ada pelbagai kaedah lah untuk submit ke Google ni. Untuk lebih cepat, ada kaedah yang lebih detail ataupun lebih susah lah untuk dihandle kalau bukan webmaster kan. Okey, firstly untuk submit di laman webmaster tool lah, seperti yang terdapat di sini. Inilah dipanggil laman webmaster tool. Okey, yang kedua, kita tanam kod dalam website kita. Yang ni lebih agak susah lah. Okey, saya akan tunjukkan berkenaan panduan untuk submit di laman webmaster ni. Okey, firstly kita buka laman link website tersebut, iaitu di link google.com webmaster to submit. Okey, ini link lah untuk submit alamat website kita ataupun link website kita. Okey, kita buka saya buka satu contoh alamat website blog pusat internet Satu Malaysia Jam Teguh. Ini saya copy link, buka laman webmaster. Okey, paste link tersebut. Okey, lepas tu klik kotak yang terdapat di sini. Ini untuk pastikan ini betul-betul manusia yang handle lah, bukan spam ke apa. Klik pada link ni. Okey, bila keluar tanda hijau seperti ini, klik pada submit. Tunggu dalam masa beberapa saat. Okey, akan keluarlah perkataan has been received and will process shortly. Admin Google akan proses lah. Okey, itu saja, semudah ABC. Okey, satu lagi saya bagi ke tip atau panduan rahsia lah. Apa benda yang perlu kita buat sebelum dan selepas submit. Okey, pertama kita perlu update lah website kita daripada semasa ke semasa lah. Yang kedua, muat naik posting yang baru. Yang ketiga, bina networking di laman lain. Kalau blog, kita boleh komen di page lain ataupun sebagainya lah.